Audio Jungle. Saya Muhammad Daniel G. Abdullah dari Jabatan Pertanian untuk di Putrajaya jaga tentang herba dan rempah ratus. Ya. Saya berkhidmat di Jabatan Pertanian selama 20 tahun. 20 tahun, ya. Selama berada di Putrajaya? Selama ni ada merata tempat pergilah. Melaka ada, lepas tu Putrajaya, KL, lepas tu Putrajaya balik, lepas tu China, Beijing. Saya pernah tugas di Kedutaan Besar Malaysia di Beijing, China. Jadi kaunselor pertanian yang promote Malaysia punya frozen durian. Ya. Yeah. Time tu. Untuk penglibatan Tuan Daniel terhadap program hari ini macam mana? Alhamdulillah, program yang sangat baik dan kita dapat membantu sesiapa yang kanak-kanak yang ada keperluan lah. Okay, mungkin nak ucap selamat Hari Raya kepada rakan-rakan yang mengenali Tuan Daniel dan juga rakan-rakan sekerja ke? Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya. Dan saya harapkan tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Okey, baik.